Sekati gandum, secubit garam. Cukup rasa dalam hidangan. Buku dibaca penuh ilham. Dikongsi ulasan selepas bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya berikan. Izinkan saya perkenalkan diri. Imran Bashir bin Ahmad Basri, nama diberi. Anak jati negeri Pahang. Bersekolah di SK Muhammad Jabah, Raub Pahang dan merupakan pelajar tahun 5. Kod sekolah saya CBA 6008. Hari ini saya ingin menarik tumpuan para pembaca semua dengan sebuah buku berjudul Sekati Gandum Secubit Garam. Hasil karya Abdul Wahab Paloh Nior. Buku ini mempunyai 165 helaian muka surat. Diterbitkan oleh syarikat penerbitan Telaga Biru. Buku ini bukan sekadar sebuah bacaan biasa, tetapi sebuah refleksi yang mendalam tentang kehidupan beragama yang diadun dengan nilai-nilai kehidupan seharian. Melalui pendekatan yang sederhana tetapi penuh hikmah, penulis menggunakan metafora sekati gandum secubit garam sebagai pelambangan keseimbangan dalam kehidupan. Di dalam buku ini terkandung sebanyak 24 adab yang boleh kita amalkan. Selain itu juga dimasukkan kalam-kalam ulama yang boleh dijadikan pedoman buat kita. Penulis juga turut berkongsi pengalaman beliau sendiri berkenaan topik yang disampaikan. Yang menariknya, pembaca tidak perlu risau jika tidak memahami istilah-istilah di dalam buku ini. Penulis telah memasukkan juga glosori di bahagian belakang buku ini sebagai rujukan buat pembaca agar mudah memahami isi kandungan buku. Penulis mengambil inspirasi daripada ucapan Al-Syafi'i. Jadikanlah ilmumu seumpama garam dan adabmu seumpama gandum. Ia satu galakan supaya kita meningkatkan adab dan akhlak kita melebihi ilmu yang kita ada. Jelasnya di sini, akhlak dan adab yang baik merupakan salah satu jalan menuju ke syurga. Menarik kan? Jom kita menyelami isi kandungan buku Sekati Gandum Secubit Garam ini. Bicara buku ini begitu detail sekali, tidak mencakupi perkara besar dalam hal kehidupan kita. Tetapi penulis mengubah isi kandungan bukunya kepada perkara yang mungkin kita tidak ambil berat. Contohnya, adab yang kita perlu lakukan selepas isyak, adab berpeluk cium, adab berjalan, adab bersembang, adab dengan makanan, adab duduk dalam majlis dan adab masuk pasar pun disentuh di dalam buku ini. Pada bab kedua, diterangkan juga mengenai adab berpeluk cium yang sesuai mengikut situasi. Penulis juga memasukkan info cara sapaan masyarakat dunia. Contohnya di Brazil. Sapaan seorang lelaki atau perempuan adalah dengan memberikan pelukan atau ciuman beberapa kali. Kemudiannya, penulis akan membandingkan dengan cara umat Islam berperilaku sebagai tanda hormat. Saya begitu tertarik pada bab 23. Penulis menyentuh mengenai adab membaca. Dalam penulis kalamnya, penulis menyatakan kembara dan membaca sangat sinonim. Mungkin kita tidak membaca secara fizikal, tetapi membaca itu sendiri ialah satu bentuk kembara minda yang hasilnya ada kala lebih baik daripada kembara secara fizikal. Di dalam bab ini, penulis berkongsi mengenai beberapa orang hebat yang menjadikan amalan membaca sebagai satu cara mencari ilmu. Kemudian, penulis mengaitkannya dengan adab membaca kerana pada setiap buku itu ada berkatnya. Secara kesimpulannya, Sekati Gandum Secubit Garam adalah karya yang memberi inspirasi dan bimbingan rohani dalam bentuk yang ringkas tetapi penuh bermakna. Ia mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan mata hati, menjadikan agama bukan sekadar teori, tetapi sebagai panduan dalam setiap langkah kehidupan. Sekian, terima kasih.